Sekatan zalim dan pintasan rejim Zionis di perairan antarabangsa tidak mampu mematikan semangat kemanusiaan sejagat. Malah perang diplomasi di Laut Gaza dijangka memasuki fasa yang jauh lebih agresif. Pakar geostrategis Profesor Dr. Azmi Hassan menjangkakan pelayaran armada Global Sumut Flotilla 3.0 akan terus dilancarkan demi mencabar keangkuhan undang-undang Israel. Tindakan kejam Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir yang melayan aktivis kemanusiaan yang ditahan tanpa perikemanusiaan memakan diri. Kezaliman yang tanpa segan silu ditonjolkan itu mencetuskan gelombang amaran dan bantahan besar-besaran daripada masyarakat antarabangsa. Bukan sahaja United Kingdom, Australia, New Zealand dan Sepanyol, malah sekutu kuat mereka Amerika Syarikat turut bangkit mengecam keras tindakan kurang ajar Ben-Gvir. Ya, saya pasti akan ada GSF 3.0 kerana apa yang berlaku GSF 2.0 adalah dunia sedar betapa kejamnya Israel. Terutama sekali apa yang dilakukan oleh Menteri Kabinet Netanyahu Ben-Gvir yang melayan aktivis-aktivis yang ditahan itu tanpa peri kemanusiaan. Menjawab persoalan mengenai strategi armada masa depan, beliau menolak jangkaan bahawa misi kemanusiaan akan berubah sepenuhnya kepada penggunaan teknologi kapal laut tanpa pemandu atau autonomous drone ships. Penggunaan drone laut dilihat tidak memberi impak yang besar dan hanya bersifat gimmick publicity semata-mata. Sebaliknya, modus operandi maritim yang digerakkan secara fizikal oleh puluhan aktivis merentas negara kekal menjadi senjata paling ampuh untuk meruntuhkan propaganda Israel. Dari sudut perundangan, strategi maritim ini tidak pernah menceroboh wilayah Israel. Berasaskan Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa UNCLOS, Zon 12 Batu Nautika adalah hak mutlak negara pesisir iaitu Gaza. Tindakan Israel menutup dan menyekat perairan tersebut adalah haram dan salah di sisi undang-undang. Selain sekatan tanpa asas undang-undang ini berterusan, selagi itulah perairan antarabangsa yang bebas akan terus menyaksikan kemunculan armada GSF untuk menuntut keadilan.